Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Bersama Cegah Berita Palsu, sebar fakta bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu itu. Penyebaran berita atau maklumat palsu bukanlah suatu budaya yang baik untuk diamalkan dalam sebuah organisasi. Ini adalah kerana tiada manfaat, bahkan tiada keperluan untuk menyebarkan berita palsu, kerana ia akan menimbulkan kesan yang negatif sesama warga kerja. Islam memandang berat terhadap perbuatan ini, sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya supaya berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu berita. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma kana yadhunnu an tablugha ma balaghat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. Sesungguhnya seseorang itu berbicara dengan satu perkataan yang diridai Allah. Dia tidak menyangka bahawa ia akan mencapai apa yang dicapainya. Lalu Allah menulis untuknya keredaannya hingga hari dia menemuinya. Dan sesungguhnya seseorang itu berbicara dengan satu perkataan yang dimurkai Allah. Dia tidak menyangka bahawa ia akan mencapai apa yang dicapainya. Lalu Allah menulis kemurkaannya ke atasnya hingga hari dia menemuinya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahawa sebahagian manusia memandang remeh perkataan yang diucapkannya, sehingga dia tidak menyangka perkataan tersebut menjadi penyebab dia dihumban ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, berhati-hatilah dalam menyebarkan berita palsu ini. Sentiasalah menjaga tangan dan mulut dari menyebarkan berita-berita yang tidak sahih, yang boleh membawa kerosakan di kalangan kita. Semoga kita dilindungi Allah dan dijauhkan daripada menyebarkan berita palsu. Allahumma amin. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebalik keindahan Kuala Lumpur sebagai ibu negara Malaysia, Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran JKAUS Dewan Bandaraya Kuala Lumpur merupakan jabatan teknikal yang berperanan sebagai tulang belakang dalam pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur bandaraya. Jabatan ini merupakan nadi yang menyokong pembangunan dan kesejahteraan lebih 2 juta penduduk bandaraya Kuala Lumpur. JKAUS digerakkan oleh 3 teras utama, iaitu bahagian kejuruteraan awam, bahagian saliran dan bahagian geoteknikal. Di bawah setiap bahagian mempunyai pelbagai unit penting yang berperanan besar dalam melaksanakan tugas.
Bahagian kejuruteraan awam yang mempunyai unit penyelenggaraan jalan, unit projek jalan, seksyen jambatan, seksyen lukisan dan depoh penyelenggaraan jalan dan perparitan yang berperanan memastikan jaringan jalan, jambatan dan terowong sentiasa dalam keadaan baik. Bahagian saliran pula mempunyai unit projek saliran, unit penyelenggaraan sungai dan unit parit induk yang berperanan mengawal aliran air hujan, longkang, parit induk serta kolam takungan banjir. Bahagian yang terakhir telah baru diwujudkan iaitu bahagian geoteknikal yang mempunyai unit pengurusan utiliti awam, unit infrastruktur tanah dan unit penyelenggaraan cerun melaksanakan pemeriksaan berkala kerja korekan, membangunkan inovasi dan teknologi terkini dalam kejuruteraan geoteknik, memantau serta memelihara cerun berisiko tinggi. Dengan sokongan daripada bahagian pentadbiran dan kewangan memperlihatkan peranan yang menyeluruh daripada aspek perancangan, pelaksanaan projek, penyelenggaraan berjadual, pengurusan kecemasan sehinggalah kawalan kualiti serta pematuhan piawaian. Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran JKAUS disokong dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 455 orang yang terdiri daripada jurutera, penolong jurutera dan pembantu khidmat am yang sentiasa komited dalam memastikan keselesaan warga kota dalam memberi perkhidmatan perbandaraan yang cemerlang. Gerakan ke Taman Masjara Melalui penubuhan Public Service Delivery Team (PSDT), tindakan segera dapat dilaksanakan dengan lebih pantas dan tersusun dari pembaikan pothole, sokongan awal semasa banjir kilat hingga tindakan kecemasan lain. Dengan kerjasama PDRM, Bomber dan Pertahanan Awam Malaysia untuk menghadapi cabaran getir seperti banjir kilat dan kegagalan cerun serta insiden tanah runtuh demi memastikan keselamatan warga sentiasa terjamin. Tugas harian JKAUS yang melibatkan pengurusan infrastruktur meliputi lebih 2,110 km jalan termasuk jalan utama, lorong sisi, lorong belakang dan jalan dalam taman perumahan, 1,500 km longkang tepi jalan, 1,137 km laluan pejalan kaki, 29 anak sungai serta 25 kolam takungan banjir yang menjadi benteng utama mengawal limpahan air hujan. Kami juga mengendalikan 327 km parit induk sebelum air disalirkan ke sungai utama, mengambil tindakan segera di 15 lokasi hotspot banjir, memantau sebanyak 3,299 cerun berisiko dan menyelenggara 192 jambatan dan terowong di seluruh Kuala Lumpur. Demi menambah baik keselesaan dan keselamatan warga kota, JKAUS terlibat dalam pelbagai projek strategik, antaranya pelebaran lebuh raya Sultan Iskandar, pelebaran Jalan U, pembinaan Jalan Missing Link dan pembinaan jalan bertingkat dari Jalan Makruf ke persimpangan lebuh raya Spring. Bagi mengatasi cabaran banjir kilat, JKAUS telah mengenal pasti 15 lokasi hotspot banjir kilat dengan melaksanakan projek pembinaan kolam takungan banjir bawah tanah, peningkatan sistem saliran bandar secara konsisten demi memberikan keselesaan dan bagi menjamin keselamatan warga kota serta pengguna jalan raya. Setiap projek ini adalah bukti komitmen kami untuk membina Kuala Lumpur yang lebih mampan, inovatif dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Kami di JKAUS, pembangunan bukan sekadar membina infrastruktur tetapi membina harapan, keselamatan dan kesejahteraan untuk setiap warga kota. Dengan semangat inovasi, kepakaran teknikal dan tanggungjawab yang tinggi demi sebuah bandaraya yang lebih selamat, indah dan berkualiti untuk generasi hari ini dan akan datang. Sekian daripada kami, Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Mohon Datuk Bandar Majlis mempersilang sampai ucapan buat warga kerja. Hadirin yang dihormati, majlis ini dengan penuh takzim mensilakan Datuk Bandar Kuala Lumpur untuk menyampaikan ucapan buat semua warga kerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan berkat taufik dan hidayahnya dapat saya menyampaikan amanat saya sempena perhimpunan
Korporat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi bulan Oktober tahun 2025 ini, dan saya mendoakan semua warga kerja di BKL dalam keadaan kesihatan yang baik-baik semuanya, kerana kesihatan adalah aset yang sebenarnya pada kita sebagai pejabat awam. Kalau kita tak sihat, memang susah kita nak memberikan penumpuan dan kualiti kerja yang baik. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah pada yang berusaha Town Planner Encik Muhammad Nazri bin Abdullah atas pelantikan sebagai pengarah eksekutif perancangan. Mungkin Encik Nazri boleh bangun, kok lah ada yang tak kenal lagi. Beliau daripada Plan Malaysia, pernah bertugas di Plan Malaysia dan mempunyai pengalaman yang hebat, dan telah pun pelantikan beliau telah berkuat kuasa pada 8 September 2025. Semoga pelantikan ini menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh perancangan strategik bandaraya serta meningkatkan kesejahteraan warga Kuala Lumpur. Tahniah juga saya ingin ucapkan pada Ketua Jabatan atas kenaikan pangkat seperti berikut. Yang berusaha Dr. Nurhalizam binti Ismail yang bertugas sebagai pengarah Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar. Mana dia? Boleh bangun ya? Kalau ada yang tak kenal. Kedua, yang berusaha Puan Kamala Devi, anak perempuan Palianapan sebagai pengarah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Elektrikal. Yang ketiga, yang berusaha Engineer Muhammad Ali bin Paiman sebagai pengarah Jabatan Pengangkutan Bandar. Saya tak pasti dia ada ke tak ada. Tak ada. Okey. Saya di sini juga ingin berkongsi amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, walaupun tuan-tuan dan puan-puan mungkin telah pun mengikuti secara online ataupun telah pun mendengar ucapan beliau dan juga mandat beliau semasa perjumpaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri pada 22 September yang lalu. Ini adalah KPI saya. Apabila kita menghadiri perhimpunan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya kena, walaupun tuan-tuan dan puan-puan dah tahu, saya kena juga menyampaikan apakah mandat yang telah pun diberikan oleh beliau. Dan di sini juga saya nak juga ketua-ketua jabatan, yang juga pegawai-pegawai, mungkin ketua-ketua bahagian yang hadir pada masa ini di perhimpunan korporat ini juga sebagai satu KPI, bawa balik ke jabatan masing-masing semasa mengadakan mesyuarat di peringkat jabatan masing-masing. So ini adalah amat penting supaya semua maklumat itu sampai ke yang terakhir, sampailah ke lapangan. Ini adalah amat penting supaya maklumat ataupun nasihat yang telah pun diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui ketua agensi, saya di sini menyampaikan, dan tuan-tuan perlulah menyampaikan sampai ke bawah. Ini adalah amat penting. Oleh itulah saya ingin menasihatkan mana-mana yang telah pun diminta untuk hadir ke perhimpunan bulanan ini, please take opportunity to come and listen. Kita juga telah pun diberi juga nasihat oleh yang berbahagia Tan Sri KSN, di mana-mana nama yang telah pun dipilih untuk menghadiri perhimpunan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri perlulah hadir. Bila tidak hadir, kenalah diberi surat tunjuk sebab. Itu di peringkat ketua agensi. Alhamdulillah, kita telah pun dipilih setiap kali 10 orang untuk hadir, tapi kita hadir 12 orang. So kita tak adalah terlibat di dalam surat tunjuk sebab tersebut yang perlu dihantar kepada KSN. Tapi ada jabatan-jabatan kementerian yang lain, nama-nama telah pun diberikan dan telah disenaraikan. Di dalam surat tersebut ada yang tidak hadir. Sepatutnya datang 20 orang, datang 10 orang. Inilah kepentingan untuk hadir. Bukan lama, adalah satu jam. Mana nama-nama yang telah pun dipilih, sepatutnya itu intan terpilih kan. Kalau dah nama dipilih, will be looking forward to go to Putrajaya, will be looking forward to come to the auditorium. But I've seen that it's still a lot of space kosong. So saya harap the next perhimpunan Dewan ini perlulah dipenuhi, sebab ini adalah satu masa yang saya boleh menyampaikan amanat yang telah pun diberikan dan juga perbincangan-perbincangan yang telah pun saya buat di peringkat
di peringkat atasan, jadi yang dipromosikan oleh PM, dipromosikan oleh Menteri, dipromosikan oleh KSN. Inilah ruang yang saya dapat menyampaikan selain daripada mesyuarat ketua-ketua jabatan. So anggaplah perkara ini adalah penting untuk kita jadikan sebagai satu KPI. Itu sebagai satu pengiktirafan, tanda pengiktirafan kerajaan kepada rakyat Malaysia atas semangat kemerdekaan. Kerajaan mengumumkan penurunan harga minyak melalui program Budi Madani, iaitu daripada RM2.5 kepada RM1.99 seliter berkuat kuasa 30 September 2025 khusus untuk rakyat Malaysia. So Malaysia adalah satu-satunya negara yang menurunkan harga minyak dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu bagi meringankan beban kos sara hidup rakyat. Oleh itu, pada persidangan ASEAN 2025 ini masih belum lagi berakhir. Tuan-tuan dan puan-puan, beberapa persidangan dan mesyuarat peringkat tinggi dalam tempoh Oktober dan November akan dilaksanakan. Antaranya adalah sidang kemuncak ASEAN, iaitu dijadualkan berlangsung 26 hingga 28 Oktober. Walau bagaimanapun, dalam mesyuarat yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga dipengerusikan oleh KSN, kami telah pun dimaklumkan bahawa mungkin jalan akan ditutup, beberapa jalan akan ditutup bermula pada 24 hari bulan, 24 sampai 29. So di sini adalah bukan semua jalan, tapi ada beberapa jalan, dan saya pasti Jabatan Perkhidmatan Perbandaran telah pun ada beberapa mesyuarat bersama dengan pihak polis, dan walaupun kami akan maklumkan from time to time untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Dan di sini juga telah pun dinyatakan bahawa kita mestilah memastikan kebersihan dan keindahan. Masa dalam mesyuarat yang dipengerusikan oleh Tan Sri KSN, saya telah pun ditanya Datuk Bandar, bagaimana kebersihan dan keindahan Kuala Lumpur. This is the time that we want to show that Kuala Lumpur is leading dalam bentuk kebersihan dan juga keindahan. Saya ditanya dua perkara ni saja dalam mesyuarat tersebut, pembersihan dan keindahan. Ini walaupun pembersihan bersama dengan Alam Flora dan juga SW Corp, tetapi kita perlulah bekerjasama dengan mereka, dan juga dari segi keindahan landscape taman, pokok hiasan, bunga dan elemen landscape bandar hendaklah diselenggara dengan baik. Dan saya telah minta arahkan Puan Puteri untuk kita tengok mana-mana taman atau mana-mana landscape di sepanjang jalan, di mana 23 hotel, bukannya 13 hotel, sekarang ni dah naik 23 hotel, di mana semua peserta-peserta daripada ASEAN akan duduk selama lebih kurang dalam at least 1 week di Kuala Lumpur ini. Perlulah kelihatan cantik, bersih, tidak ada pothole ataupun tidak ada laluan yang pecah dan sebagainya. Ini adalah amat penting, dan saya telah minta Puan Puteri bersama dengan landscape untuk melihat, menyulami, menambah landscape yang mungkin boleh ditambah, menceriakan lagi bandaraya kita, bukan hanya dengan pokok dan juga dengan lightings. Dan juga penyelenggaraan jalan berlubang, saya telah mewar-warkan semasa dalam Smart City Expo hari itu, yang kita boleh lihat melalui kita punya AI, dalam masa 10 minit kita boleh detect jalan yang berlubang. So orang telah pun menerima 10 minit you can see, dan kita telah pun melancarkan City Managers apps hari itu. So this is not only retorik. Saya tak mau retorik, saya tak mau penceritaan, kita mesti ada pelaksanaan. Betul, kalaulah AI itu telah detect dalam masa 10 minit jalan-jalan yang berlubang, dan tindakan akan terus pergi ke City Managers. So kita punya KPI tindakan untuk jalan yang berlubang untuk masa 24 jam perlu dipatuhi. Kalau tidak, dia kata Datuk Bandar retorik sajalah. Lubang dia dah lama dah, 3 hari pun tak ada lagi. Kata AI, ada AI. So ini saya minta bahagian JKOS kita tengok elok jugalah. Tadi kita punya slide tu adalah Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran. Jalan berlubang tadi saya tengok ada juga. So pastikan kita melaksanakan apa yang kita cakap.
Ini adalah penting. We have to do what we preach. Ini adalah penting supaya tidak ada jalan yang berlubang. Kalau jalan berlubang ni satu je sikit dia mencacatkan imej Kuala Lumpur. Kalau kita tengok tuan-tuan dan perempuan dah banyak dah berjalan. Saya nampak banyak dah, setiap bulan saya tengok, saya dapat melalui network dapat kursus-kursus yang dihadiri oleh tuan-tuan dan perempuan tanpa menggunakan peruntukan di PKL. Banyak tuan-tuan dan perempuan telah pergi keluar kalangan negara, telah pun ditaja dari segi penginapan, ditaja dari segi penerbangan. Ambil masa untuk melihat bagaimana negara-negara lain, bandaraya-bandaraya lain telah pun menjaga ataupun imej negara masing-masing ataupun bandaraya masing-masing. Mana yang baik kita pelajari, mana yang buruk kita jadikan sempadan. So ini adalah amat penting supaya kita jalan-jalan utama, jalan akses especially ke lokasi persidangan dikenal pasti kerosakan dan kerja-kerja penerapan segera perlu disanakan. Ini bukan bererti kita hanya konsentrate pada 23 kawasan radius ni saja. Di luar pun kita juga kena buat kerja yang sepatutnya kita buat. Jangan kata kita tumpukan dalam radius 23 hotel ini dan juga radius KLCC, tapi di luar kita telah lupakan. Bukan sebegitu. Ini adalah amat penting kita memberikan perkhidmatan ke seluruh warga Kuala Lumpur. Dan seterusnya, lampu jalan dan lampu isyarat. Dimaklumkan infrastruktur awam seperti lampu jalan, lampu isyarat, sistem perparetan longkang amat penting untuk keselamatan trafik dan aspek kebersihan bandar. Ini perlulah dilihat semasa kita telah pun menyatakan bahawa semua ini boleh diselenggara, termasuk pusat kawalan trafik KLCC sentiasa beroperasi dan responsif terhadap sebarang kerosakan dan gangguan. Seterusnya, sistem peparitan. Sistem peparitan, penyelenggaraan dan juga pembersihan saliran utama supaya tidak tersumbat semasa hujan lebat. Dan ini boleh mengelakkan banjir kilat. Memang bulan 11 tu nanti kemungkinan adalah monsun. Dan kita tidak nak lihat di mana banjir berlaku kerana longkang tersumbat. Kalau banjir berlaku hujan terlalu lebat, okey, kita bolehlah kata kita tak boleh nak ni. Tapi kalau banjir berlaku kerana longkang tersumbat ataupun takungan banjir tak boleh menampung kerana kita tidak buat pendalaman ataupun siltation, ini susah kita nak maafkan. Sebab itu adalah tugas kita yang sepatutnya. So, di sini saya mintalah semua melihat kepada sistem peparitan. Saya ingat semalam telah ada pun keluar di dalam Star, kalau apa-apa yang membaca dalam Star ditulis oleh rakan kita Miss Bhavani, langkah-langkah yang perlu kita ambil semasa keadaan sekarang. Dan saya pun telah ditanya semasa Khazanah Mega Forum semalam, ditanya oleh warga, salah seorang warga kota, apakah langkah-langkah di BKL dalam menghadapi banjir dan juga mungkin kemungkinan angin kuat dan sebagainya di atas climate change, di mana ini adalah amat penting untuk kita bekerjasama dengan semua jabatan-jabatan dan juga bukan jabatan kita saja, juga agensi-agensi luar. Seterusnya, kita mestilah nak menjadi tuan rumah. Banyak tuan rumah yang kita akan, selain pada ASEAN, kita ada lagi sukan-sukan yang akan menjadi tuan rumah. Dan saya telah dimaklumkan satu lawatan tapak telah untuk pemantauan telah pun berlangsung pada 1 Oktober yang lepas, diketuai oleh Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosial Encik Ismadi, dan lawatan ini telah pun ada dikenal pasti dan telah pun diminta untuk ditambah baik. Saya tak mau nak baca apa yang telah pun diminta. Saya harap semua ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai yang berkaitan hendaklah mengambil tindakan sebelum persidangan ini berlangsung. Seterusnya, saya juga ingin melihat kepada kesiapsiagaan kita dalam menghadapi banjir kilat di Kuala Lumpur. Memang kita dah ada, kita telah pun bersiap sedia, tetapi kita kenalah berjaga-jaga di mana tindakan-tindakan yang telah pun diambil. Contohnya tadi ada nyatakan Public Service Delivery Team hendaklah sentiasa memastikan kesemua longkang-longkang dan juga bebas daripada halangan, akar pokok, kabel dan utiliti dan sebagainya. Dan saya minta juga kita menempatkan jentera dan petugas di PKL termasuk trafik
mencukupi di lokasi strategik. Dan saya minta juga pada sekarang landscape tengok juga pokok-pokok mana yang mungkin kalau kita lihat angin kuat, kalau perlu di prune, buat pruning dan sebagainya. Ini adalah amat penting untuk kita melihat kesejahteraan bukan hanya untuk pengunjung tapi juga warga kota. Dan seterusnya saya ingin mengambil sedikit laporan Ketua Audit Negara semalam yang telah pun dibentangkan. Walaupun laporan Ketua Audit Negara itu tidak melibatkan DBKL, tapi sekarang ni Jabatan Audit Negara sedang mengaudit DBKL, ya. Dan walaupun kita tengok, alah ini kebanyakan dia bukan kita, ini Kementerian Pendidikan, Eskom dan sebagainya, tetapi apa yang telah pun diutarakan ataupun dimaklumkan di dalam laporan tersebut, terdapat projek-projek sakit, projek lewat jadual dan juga projek-projek yang ada berlaku keterisan lewat. Ini juga akan berlaku, ada juga berlaku di BKL. Apa yang telah pun dibangkitkan oleh Jabatan Audit Negara walaupun kementerian lain, kita ambil iktibar supaya tidak berlaku di BKL. Ini adalah amat penting untuk kita meneliti semula sistem perolehan sedia ada bagi mengelakkan projek yang dilaksanakan tidak mengalami kelewatan dan maklumat projek dikemukakan oleh jabatan-jabatan untuk perolehan dan untuk tempoh pelaksanaan. Kita nak buat bila projek tersebut dijalankan, mestilah ada libat urus. Kita tak mahu niat kita baik untuk membuat projek, untuk menaikkan pada kita, menaikkan lagi corak ataupun ekonomi kehidupan warga kota. Tetapi dalam kita menjalankan, instead of they thank us, they even said that ini tak betul, itu tak betul. Saya faham, kita tengok tadi kan ada kan yang social media, fake news dan sebagainya. Tetapi kita nak juga apabila kita membuat sesuatu projek, at least people say thank you so much. Ataupun dia tak thank you pun dia senyum lah, kata oh kita dapat ini. But today's in the paper, you check, I think siapa pengurus projek, mungkin Puan Hanum check back dari Jalan Petaling. I think today's came out in the paper. Saya tadi jalan ke sini, saya tengok keratan paper yang dihantar oleh Cik Haslinda. They should be thankful to us, but they said that there are so many problem on the ground. I think tengok balik projek dan juga projek-projek yang lain yang mana libat urus perlu dibuat. Dan sentiasa ada, bukan sekali saja, sentiasa ada libat urus. Walaupun feedback itu mungkin kita kata oh ini, tapi at least kita dengar dan kita ambil bagaimana yang kita boleh involve dan ambil apa dia punya cadangan. Dan kalau kita tak boleh terima cadangan mereka, kita boleh explain kat dia, menerangkan kenapa kita tak boleh buat sebegitu, kenapa kita tak boleh buat sebegini. Ini adalah penting dari segi communication. Semalam pun dalam Khazanah Mega Trend Conference itu telah pun dinyatakan salah satunya kita sekarang ni berada di dalam tahap uncertainty. So many uncertainty. How do we handle uncertainty? Topik dia satu je semalam, 2 days. All the big gun with all the thought leaders came talking about a topic on uncertainty. Kita membuat keputusan dalam keadaan yang so many things are uncertain. That's where data is important. That's where data is important. At least kalau kita buat keputusan, kita berdasarkan data-data ini, oleh itu kita membuat keputusan sebegini. Ada landasan kita masa kita buat keputusan. Because not only at the local level uncertain, even at the global level, very uncertain. Conflict here and there. So ini adalah amat penting kita lihat dari segi pelaksanaan ke bawah di peringkat DBKL. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana DBKL juga telah mengambil bahagian dalam pameran Smart City Expo dan juga berkonsepkan the digital future di pavilion DBKL. Kita telah pun mengadakan banyak program dan saya telah pun mendapat positif feedback daripada orang ramai warga kota, dan saya ucapkan syabas kepada semua pegawai yang terlibat di dalam Smart City Expo.
Di samping itu, kerana kita telah menunjukkan kita ke hadapan dalam AI, saya ingin juga berkongsi di bawah Kementerian Digital, kita telah pun mendapat inisiatif Digital Twin, mendapat dana ataupun grant AI di bawah Kementerian Digital untuk melaksanakan inisiatif Digital Twin, Digital Analysis dan Visualization, Smart Tree Inventory dan Monitoring, dan juga AI Based Road Asset Inventory Mapping. Ini bukan senang kita nak dapat daripada Kementerian Digital, tapi kerana kita telah pun menunjukkan kita ke hadapan dalam AI, kita telah pun dapat 3 dana di bawah grant AI, di mana kita telah pun dinyatakan bahawa Malaysia ingin menjadi AI nation. Ya. Saya juga sempat menyertai City Leaders Roundtable, di mana governor-governor yang lain pun telah pun menyatakan bahawa mereka mengalu-alukan kerjasama Kuala Lumpur dengan Bandaraya ASEAN, dan mereka banyak belajar daripada kita. Tetapi kita tidak bolehlah kata orang banyak belajar daripada kita, cukuplah kita pun kita kena compare kita dengan Seoul, kita kena compare kita dengan mungkin London, kita kena compare kita dengan New York, kita kena compare mungkin dengan Shanghai dan sebagainya. Walaupun orang di luar sana macam Indonesia tengok kita, Vietnam hari itu, dan juga Laos, Cambodia, mungkin dia melihat pada kita kena lebih melihat kepada membandingkan diri kita dengan yang lebih baik. So ini adalah amat penting, ini di mana teknologi digital untuk berkhidmat dengan lebih cemerlang, kita mestilah tahu apa yang kita nak. Saya selalu kata we must be people driven, not vendor driven. Ini pun telah ada dalam ucapan ramai penggiat-penggiat AI di sana. We shouldn't be vendor driven. Faham tak apa itu vendor driven? Faham? Vendor datang, dia tunjuk kat kita, you tak payah keluar 1 sen pun, kita buat. Dia yang kata ini sistem yang baik untuk DPKL. Tapi adakah itu sistem yang baik untuk kita? Pada dia ingat inilah sistem yang baik pada kita. Lepas itu bila 2 tahun dia hand over kat kita pun tak tahu macam mana nak guna. Dan kita ambil lagi another consultant to check that work, nak sambung. Ini adalah amat penting. Apa yang kita nak, kita kena tahu apa yang kita nak. Ini adalah amat penting kalau kita nak buat digital twin dan sebagainya. Di samping itu juga saya ingin menyatakan juga bahawa kita telah pun melaksanakan 6 program dialog bandaraya. Program dialog bandaraya ni saya minta pengurus kawasan dan ketua-ketua jabatan kita berdialog. Mereka datang untuk memberikan pandangan, komen, cadangan. Saya minta semua dialog-dialog 6 kawasan ini diberikan laporan kepada saya apakah tindakan yang telah diambil. Kalau tidak, nanti dialog saja. Apakah tindakan yang telah diambil di setiap kawasan parlimen yang telah kita pergi berdialog. Dan mereka telah pun menyatakan ada yang quick win, mungkin ada yang saya terfaham, ada juga yang cadang mereka tu melangkaui di BKL, mungkin juga terlibat dengan jabatan-jabatan lain. Kita kena usaha, be proaktif, call for a meeting. Kalau ini perlukan JPS, ini perlukan IWK dan sebagainya, call for a meeting. Ataupun kita refer dulu pada mereka, dapatkan mereka punya maklum balas dan kita hantar balik. Saya telah berjanji saya akan menghantar laporan tindakan kepada YB kawasan. Pastikan semua tindakan telah pun diambil, sama ada dari segi kajian, dari segi tindakan di mana yang quick win ataupun yang medium term. Saya telah pun berjanji pada semua di YB kawasan, PBB di Parlimen, yang 6 yang telah pun kita buat, saya telah pun menyatakan pada mereka saya akan menghantarkan progress report kepada mereka. Ini saya minta pengurus kawasan bersama dengan bersama dengan pengarah eksekutif sosio-ekonomi Cik Ismadi untuk melakukan dan juga menyediakan laporan yang tak susah, tak payah panjang-panjang, just 1 page spreadsheet apa yang telah pun diutarakan semasa dalam mesyuarat tersebut, dialog tersebut, apakah tindakan yang kita telah ambil dan jangka masa ada dah selesai ke belum. Just 1 page, tak perlu nak letak panjang-panjang, mungkin 6 pages
6 kawasan kita telah pergi, I need only 6 pages. Dan every itu kita hantar kepada YB yang terlibat di dalam kawasan-kawasan masing-masing. Dan seterusnya saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelancaran zon sifar sisa wilayah persekutuan, di mana kita telah pun minta semua 11 lokasi rintis seluruh parlimen telah pun dipilih dan juga telah pun dijalankan inisiatif, dan saya juga ingin melihat laporan terhadap walaupun kita dah lancar, apakah tindakan yang kita ambil bersama dengan penduduk-penduduk di sana, dan semua aduan-aduan hendaklah diambil, dan semua perkara-perkara yang telah pun kita nyatakan semasa dalam pelancaran, semasa dalam dialog bandaraya hendaklah diambil, because especially aduan-aduan yang saya nampaklah semua aduan-aduan yang link dengan sampah ni, dia mengadukan jalan tidak diturap dan longkang tidak dibaiki. Keseluruhan 6 tu banyak saya nampak. So kalau itu mungkin untuk tahun 2020, kalau ada bajet tahun 2025 ni kita gunakan, kalau tidak ada tahun 2026, perkara ini perlulah diberikan perhatian yang wajar dalam kita meletakkan belanjawan untuk 2026. Dan semua aduan-aduan itu we have to close all the aduan, dan juga kita kena adopt DBKL approach, the whole organisation approach, bukan departmental. Apabila kita memberi maklum balas kepada ahli lembaga penasihat ataupun pada ahli parlimen, pada sesiapa pun pengadu, kita tidak ada kata saya telah rujuk perkara ini pada Department A kepada Department B. Kita hendaklah memberikan maklum balas DBKL telah mengambil tindakan. Bukan hanya Department A, saya telah pun merujuk perkara ini kepada Department B, saya tak pasti apakah yang telah pun diambil oleh Department B. Bukan sebegitu. Kita hendak is DBKL whole of organisation approach, bukan departmental approach. Ini adalah amat penting. Dan seterusnya saya juga ingin melihat kepada, kita telah buat retreat baru-baru ini. Kita telah pun buat retreat pada 26 dan 27, retreat pengurusan DBKL. Kita telah pun melihat kepada reform kita, dan kita telah tahu di mana kita berada. So mana yang pencapaian tu yang belum lagi mencapai, yang sepatutnya perlulah kita ada lagi masa, Oktober, November, Disember, 3 bulan, perlulah ada leapfrog. Kita kena transform, bukan hanya reform, tapi kita kena transform ourselves to achieve that KPI yang telah pun kita letakkan dalam flagship program kita. Dan sekarang kita akan melihat kepada apakah flagship program untuk 25, 26 dan juga 27. Saya difahamkan setakat Ogos 2025, pencapaian 15 program tersebut mencapai 5.169, dan masa retreat hari itu saya dimaklumkan telah pun mencapai 67%. So, kita ada lagi 3 bulan untuk kita capai. Sekurang-kurangnya saya kata passing mark kita, saya 85, kalau 90 lagi bagus. 85 passing mark untuk program. Nak naik pangkat 90. Kalau your mark less than 90, jangan mimpi nak naik pangkat. Ya, so kalau projek passing mark 85. Ini kalau 67 tu fail lagi lah. Tapi ada masa lagi 3 bulan. Ada masa lagi Oktober, November, Disember, ada masa lagi 3 bulan. So oleh itu kita nak minta juga, kita telah pun sebanyak 18 program baru telah pun diperkenalkan oleh tuan-tuan dan perempuan during retreat. Bukan saya tidak terlibat semasa tersebut, saya telah pun dipersembahkan. Dan 18 ni adalah janji tuan-tuan dan perempuan nak buat pada tahun 20 sehingga 30 mengikut plan strategik 2020 hingga 2030. 18 program baru kita akan buat untuk tahun hadapan hingga tahun 2028. Ini adalah janji-janji kita bersama. Dan kita juga telah akan membentuk satu program management office ataupun unit dasar dan perancangan strategik yang diminta oleh yang berhormat Menteri untuk kita adakan di DBKL. Kita akan wujudkan unit dasar perancangan strategik ataupun program management office. Seterusnya peruntukan tahun 2025. Ada lagi jabatan-jabatan yang belum lagi
melaksanakan program-program yang telah pun dijanjikan pada tahun 2024 ketika memohon belanjawan 2025. Pastikan saya tak nak panjangkan sebab saya dah bercakap semasa dalam HOD. Tuan-tuan dan puan telah pun memohon belanjawan, memohon bajet, dah ada pun cadangan program-program nak dibuat. Ada juga saya tengok jabatan yang tidak lagi melaksanakan sepenuhnya apa yang sepatutnya dibuat pada tahun 2025. So tuan-tuan dan puan perlulah ada lagi 3 bulan, perlu cepat, dan juga ada dana daripada kementerian-kementerian daripada federal. Kalau kita tak gunakan, dia akan ambil balik. Bukan senang nak dapat duit federal tau. Saya pergi minta dapat. Mula-mula saya masuk, saya kata banjir. Saya masuk di 15 bulan 8, 22 bulan 8 banjir besar di KL ni. Saya pergi jumpa KSP, minta dekat dia. Kita masa tu saya pun tak faham lagi ada duit ke tak ada duit di DBKL. Bagilah kami duit. Dia bagi 20 juta awal. Kata 20 juta tak cukup. Berapa you nak? Saya pun terkejut. Berapa you nak? Dia bagi 80 juta lagi. Lagi 60 juta, sorry. 60 juta lagi. Kita ada 80 juta untuk banjir, mitigasi banjir. Kalau kita tak habiskan, dan kalau nak minta memang tak dapat. But duit adalah, atau fund adalah very scarce, dan banyak kementerian-kementerian, jabatan-jabatan lain yang fighting, bukan fighting ibarat koma lah, untuk mendapatkan dana tersebut, dan dia bagi kepada DBKL. So kalau kita, itu contoh lah. Dan ada juga dana-dana yang dia bagi untuk mungkin perumahan awam dan juga PPR. Pastikan kita gunakan dana tersebut secepat mungkin. Mungkin baru-baru ni kita turun ke Padang bersama dengan Wabinga, dia telah pun berikan untuk perumahan dari segi lift dan sebagainya. So please tengok, dan juga kita perlu kecepatkan program-program ini untuk juga kesejahteraan penduduk-penduduk, warga kota, juga yang penyewa-penyewa rumah bandaraya Kuala Lumpur ini. Yang seterusnya saya juga ingin membawa kepada budaya penyelenggaraan berkala. Kita mesti ada, jangan repair mentality. Dengan sampai dah teruk, dah sampai pada repair mentality. Kita mesti ada maintenance mentality. Kita mesti ada program ataupun budaya penyelenggaraan berkala. Kalau tidak, aset-aset kita nanti lebih banyak. Kita kalau dah sampai ke tahap repair, dia boleh banyak menggunakan perbelanjaan. Perlu ada mentality, ada budaya penyelenggaraan. Ini bukan kali pertama saya menyatakan, sebab bila saya duduk rumah Datuk Bandar sendiri pun, saya tanya, ada tak timetable untuk nak tengok piping ke, aircon ke, ataupun dan sebagainya, electricity ke, ada tak? Dan juga aset-aset yang lain. Kita banyak aset. Perlunya ada mapping of our asset. Adakah aset itu digunakan, adakah aset itu tidak digunakan, adakah kosong, ataupun usaha-usaha untuk kita nak, daripada kosong itu kita nak mendapatkan orang untuk menggunakan, ataupun warga kota untuk menggunakan, menyewa ruang-ruang kita yang kosong dan sebagainya. Kalau tidak, nanti banyak membazir, dan kita perlu banyak menggunakan dana untuk menyelenggara ataupun menjaga bangunan-bangunan yang kosong. Kalau kita tak jaga, nanti kan hilang pula dia punya apa? Ada pula kecurian dan macam-macam akan berlaku. So ini adalah amat penting untuk kita melihat kepada, we must have the mapping, not only list memang ada kat mana aset-aset ni berada dan apakah status aset tersebut, dan kita kena pasti apakah kegunaan yang kita perlu gunakan pada aset tersebut. Kalau tidak, kita akan banyak, saya tengok ruang-ruang yang kosong yang kita telah berbelanja untuk menjaga ruang-ruang kosong. Ini adalah amat penting untuk kita melihat kepada to maximize the usage of our asset. Dan seterusnya, saya juga ingin mengucapkan tahniah. Dia kata Datuk Bandar ni kata asyik marah dekat kami ni, kata asyik nak bagi
bagi apa? Bagi amarah dekat kami. Ini kita suka-suka sikit lah. Kita Johan lah. Kita Johan perakkan kategori badan berkanun. Ya, terima kasih. Kita kerja, kita serius. Bermain pun kita serius. Betul kan? Berrekreasi pun kita serius. Saya kata setiap kali KIK ke ataupun perarakan ke ataupun sukan, saya nak Johan. That is the main thing. Kerja pun kita kena kerja kuat. Itu ada ultimate dia. So di sini saya ingin mengucapkan tahniah kepada Johan perarakan bagi kategori badan berkanun dan swasta sempena sambutan Maulidul Rasul peringkat kebangsaan. Tahniah. Dan juga Johan perarakan sempena sambutan Maulidul Rasul peringkat wilayah persekutuan. Diorang kata ni kenapa ni JPKL sapu habis ni? Dia kata sebab kami pakai baju merah. Dari jauh lagi orang dah nampak. Seterusnya, kita juga mendapat anugerah kecermelangan dalam pengurusan alam sekitar oleh Waste Management Association Malaysia. Ini juga telah pun kita dapat anugerah pada 10 September. Seterusnya, kita juga telah mendapat 6 anugerah di Majlis Penganugerahan Malaysian Institute of Planners My Place Award 2025. Kita mendapat projek kebun kejiranan bandar lokal Agenda 21 Kuala Lumpur, PA Seri Perlis dan DPKL Advancing Placemaking telah pun mendapat Sapphire Winner. Kita dapat juga Emerald Winner, projek pengindahan semula Jalan Haji Taib, itu adalah mural. Kita dapat juga winner on Wellbeing Urban Oasis, Taman Tasik Permaisuri dan Making Spaces Livable at the Community Park of the Jalan Hang Tuah Public Hussein, dan juga MIP Special Appreciation Award. Ini jelas, ini kepada saya. Saya kena baca lah ya. Saya baca senarai ini. MIP Special Appreciation Award kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur. Pengiktirafan terhadap komitmen beliau dalam memperkokohkan profesi perancangan bandar, agenda pembangunan mampan serta pelaksanaan inisiatif komuniti hijau. Tahniah. Dan sukan. Sukan kita juara keseluruhan sukan badan berkanun. Tahniah. Walaupun adalah dia kata pijat lah kan. Ini kan yang ini kan kes yang pijat tu. Tak tidur tak boleh. Betul kan? Saya kata okey lah, carilah hotel yang baik sikit, tak apa. Datuk boleh tak tambah sikit tak? Dia tunjuk sampai Datuk Seri dia tunjuk gambar kat saya. Dia tangkap pijat masuk dalam plastik hantar kat saya. Datuk macam mana nak tidur ni? Terlalu banyak ni, dia tak boleh nak tidur. Terus saya kata okey lah, kita tambah sikit duit, cari tempat yang lebih baik daripada apa yang telah pun disediakan oleh organisasi yang telah pun melancarkan program tersebut. Dan kita juga telah mencipta peringkat antarabangsa ya. Di peringkat antarabangsa, projek Kuala Lumpur Underground Utility Data Center KLUDC telah menerima anugerah BRICS, Brazil, Russia, India, China and South Africa Urban Innovation Award bagi kategori industri, innovation dan infrastruktur sempena penganjuran BRICS Urban Future Forum di Russia, Moskow. Anugerah ini kita tak sempat nak pergi sebab saya dapat pun lambat, nak pergi pun tak sempat, nak hantar pelbagai pegawai hadir, dan saya telah menelpon Duta Malaysia ke Russia dan Datuk Cheong, dan dia telah pun mengambil anugerah tersebut on our behalf. So tahniah, ini di Russia. Saya juga ingin berkongsi begitu gembira jugalah daripada Kerajaan Republic of China. Dia telah pun mengurniakan pingat Chinese Government Friendship Awards kepada saya. Tetapi saya tak sempat nak mengambil award ini
Sebab hari award tersebut adalah pada hari kita buat retreat di PKL. Hari itu jugalah hari kemerdekaan China. Sepatutnya pada hari tersebut saya akan berdiri di Tiananmen Square di depan, tak tahulah, ribuan, mungkin jutaan orang yang di mana peringkat negara China telah pun hari kebangsaan mereka lah, macam kita hari kebangsaan kita. Tetapi tuan-tuan dan puan, saya memilih untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan dalam retreat di PKL. I have to make a very difficult decision. Either I go to China and stand on the Tiananmen Square and receive my award, or I'm together with all of you. Dekat mana, hotel mana hari itu? Ya? Grand Millennium, untuk berbincang tentang apa yang kita dah buat, apa yang kita sedang buat, apa yang kita perlu buat bagi di PKL untuk warga Kuala Lumpur, dan saya memilih untuk bersama tuan-tuan dan puan-puan. That is my commitment to the PKL. And they agreed to have another day. Dia kata tak apalah, datang masa hari lain, tapi kecil lah sikit. Dia kata tak adalah sebesar ni, tak adalah dapat daripada presidensi, mungkin dapat daripada Prime Minister dia saja, Premier dia, it's not from the presidency. So saya kata, well, never mind, I'm needed in Kuala Lumpur for next year. What I want to do, saya never mind, dapat daripada Premier pun tak apa, tak payahlah dapat daripada presidensi. So ada satu lagi saya tak boleh nak maklumkan, tapi itu masih embargo lagi, tapi juga di peringkat antarabangsa. So di sini saya membawa, bukan membawa Maimunah, saya membawa DPKL ke peringkat antarabangsa. Seterusnya, akhir sekali, jangan lupa festival Taman Kuala Lumpur ya. You all ada Facebook, dia ada social media, please blast it out. Ya, saya telah pun bercakap dengan Esro Awani, saya dah diinterview, arti 13 bulan akan keluar, dan juga diminta this star paper, saya minta Puan Puteri ataupun PC untuk diinterview, dijadikan satu features di sebelum 17 bulan ni, so you can contact. Dan saya juga telah bercakap dalam bernama radio, dan tuan-tuan dan puan-puan juga perlu blast out, dan juga jemput semua keluarga di luar sana datang ke Kuala Lumpur. Ini bukan ini every 2 years. Dan yang akan tahun depan adalah tahun melawat Malaysia 2026. Kita perlu pergiatkan lagi, dan juga kita juga Kuala Lumpur menjadi tuan rumah Tamasya Sukan C yang ke-34 pada tahun 2027. Ya, walaupun lambat lagi, kita perlu apa-apa contohnya stadium ataupun arena sukan, kita kena bersedia daripada sekarang, walaupun ada lagi setahun lebih. So, dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih semua segala pencapaian inisiatif yang saya kongsikan tadi. Kita tidak akan mampu merealisasikan tanpa sokongan yang padu daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kejayaan ini adalah bukti bahawa kita bergerak seiring dengan visi, dengan misi yang jelas. Kita mampu mengangkat martabat Kuala Lumpur sebagai bandaraya bertaraf dunia. So marilah kita bekerja bersama-sama, ikat iktizam kita, silaturahim kita, bekerja sebagai satu pasukan untuk menjadikan Kuala Lumpur ni benar-benar yang kita kata up to our privilege, livable dan lovable. Ini adalah amat penting, di mana kita ingin menjadikan Kuala Lumpur satu yang berdaya huni, yang bandaraya yang paling dicintai, disayangi oleh bukan hanya warga Kuala Lumpur, tetapi pada warga Malaysia dan juga pengunjung-pengunjung ataupun visitors yang datang sini. So dengan itu saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut hari di Bali kepada semua warga kerja di PKL yang beragama Hindu yang akan meraihkan pada 20 Oktober 2025 di Bali Valtukau. Betul kan? So dengan itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada semua yang terlibat dalam mengangkat wang awam di Kuala Lumpur sebagai wang bersama. Berserta replika cek bernilai RM6,000 kepada Datuk Jalan Kuala Lumpur. Maju dan bangun Kuala Lumpur, ibu kota bandaraya indah, dalam taman bercahaya, maju negara berdaulat bangsa. Terima kasih semua hadirin yang dihormati. Dengan itu berakhirlah program perhimpunan korporat di PKL bagi bulan Oktober 2025 pada pagi ini. 1, 2, 3, thumbs up. Semua sedang tiba-tiba lampu. Terima kasih. Terima kasih semua.